Ingat One Tiger. Ingat Hari Harimau. Nama saya Muhammad Afiq Ashraf, umur 12. Nama saya Arash Muhammad Uwais, umur 12. Awak main position apa dalam tim ni and kenapa awak suka position tu? Saya bermain di defense kerana boleh main tackle-tackle. Position saya defense sebab dulu saya main keeper, arwah mak saya suruh main kat atas. Awak dah main bola sejak umur berapa? Macam mana awak minat main bola ni? Mula saya main dari 4 tahun sebab bapak saya beli bola belon. Saya minat bola sebab dulu ayah saya main bola juga dekat sekolah. Siapa pemain bola sepak yang paling awak minat and kenapa awak pilih dia? Valverde sebab dia shoot padu. Digia sebab ada padu main keeper. Satu pesanan coach yang awak ingat masa training? Satu step terbang. Jangan sembah tepi padang, tengok orang main macam mana. Untuk malam ni awak lawan untuk tim apa? And describe sikit perasaan awak lawan dorang malam ni. Kesuma dengan Mofiro. Mofiro tu rasa macam nak sepak. Kesuma dengan Mofiro, tak ada perasaan apa-apa. Ingat One Tiger. Ingat Hari Harimau.